Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu buat majlis macam ni sebenarnya. Yang pertama, nak ambil barakah majlis ilmu, barakah untuk ummah kita. Abah bukan nak mengajar, sekarang nak baca bersama kitab. Pasal apa? Kalau abah baca seorang ni, tak ada 10 minit ngatuk mata lah. Jadi seorang ni timbul masalah. Pasal kadang-kadang kita perlu bersama orang lain juga. Tak boleh seorang diri. Seorang diri jadi teralik, terlala, macam-macam lah. Jadi malam kita cuba baca kitab Furu'ul Masail. Abah tak tahu, abah suka kitab Furu'ul Masail pasal bincang masalah. Pasal khoteh-khoteh. Pasal benda tu tak penting sangat, tapi dia bukan minda kita. Bukan minda kita. Furu'ul Masail, masa-masa cabang, masa furu' dan bidang fiqh tu sendiri. Ni tajuk yang dibuat ni tajuk bid'ah. Tajuk bid'ah. Dia kata sini, bid'ah ialah perkara yang ada hubung kait dengan agama, yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman para sahabat, tetapi dilakukan selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu asal bid'ah. Selama ni kita dengar bid'ah bagi pada dua kan. Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Tapi dalam kitab ni dia bagi lebih sikit lagi. Bukan dua. Soalan. Apakah benar pendapat yang mengatakan terdapat bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah makruh dan bid'ah haram? Apakah contoh-contohnya? Soalan. Jawapan dia, memang terdapat bid'ah yang wajib, iaitu sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tetapi dituntut dan diwajibkan supaya kita lakukan. Contohnya, kita diwajibkan mempelajari ilmu nahwu, ilmu saraf, sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasul. Kerana mempelajari ilmu-ilmu seperti ini adalah wajib. Dia nak faham Quran, nak faham hadis, kena tahu bab nahwu. Kita kalau baca tajmuh saja, kita rasa kita faham lah, tak betul lah. Tajmuh dia direct translation, direct gitu. Tapi makna sebenarnya kita tak jelas lah. Malah ada setengah tu ke ilmu nuzulul Quran, kita faham pasal satu ayat diturun pasal apa, dia ada sebab. Gitu. Ini contoh dibagi ni bab ilmu nahwu dan saraf lah kan. Tapi satu hal lagi, ada orang kata, apa hukum bukukan Al-Quran? Zaman Rasul, Al-Quran tak dibukukan. Dibukukan Al-Quran, dia wajib. Ini wajib, bid'ah wajib. Kita gitu. Okay? Lebih kurang gitu. Jadi memahami hukum syariat ada apa ke? Itu sebut. Okey, memahami hukum syariat ada apa ke wajib? Hukum syarak tu wajib. Dan kita tidak akan dapat memahami hukum syarak melainkan terlebih dahulu memahami ilmu nahwu dan saraf. Saraf ni mana pergi? Saraf ni mana apa? Apa dah faham ilmu ni? Bab nahwu saraf ni mati bayang semua apa dah faham sangatlah. Ada setengah pendapat kata ada 4-15 ilmu yang perlu kita belajar untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kita ni baca tajmuh tu rasa pandai sangat dah tau. Tak begitulah. Banyak ilmu-ilmu asas yang perlu ada sebelum nak faham Quran dan hadis. Bukan tajmuh ikut sedap kita je. Gitu. Ini berarti jika kita dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib, melainkan dengannya, maka ia juga dikira sebagai wajib. Mana nak faham Al-Quran hadis, kena faham ilmu asas tadilah. Kalau tak faham dia tu, mana kita tak sogong lah. Kita sekolah faham tajmuh saja. Gitu. Adapun antara jenis bid'ah yang haram ialah seperti fahaman qadariyah,
Tengok contoh ni fahaman Qadariyah dia haram lah. Tahu tak apa fahaman Qadariyah? Di sini 3 fahaman Qadariyah, Marji'ah dan Mujassimah. Ya. Marji'ah dan Mujassimah ni abang taklah faham sangat. Ya. Tapi Qadariyah ni, tahu tak apa makna Qadariyah? Qadariyah ni makna dia akidah kitanya, kita faham bahawa segala perbuatan hak kita sendiri. Tak ada kaitan Allah Ta'ala. Faham tak? Tak ada kaitan Allah Ta'ala, kita buat sendiri. Itu asal Qadariyah. Jauh lah. Mana kita selalu macam menafikan ta'aluk Allah Ta'ala kata manusia tadi, kita bebas buat. Qada dan qadar. Gimana? Menafikan qada dan qadar Allah. Betul. Jadi fahaman Qadariyah ni, dia ke dalam kitab abang belajar masa budak-budak dulu lah. Dia kata kafir lah. Kafir lah. Mereka ini terang-terang menolak adanya bid'ah yang wajib. Ini pasal dia bincang bab fiqh, dia pergi pada contoh fiqh dah. Tapi hak qadariyah ni, hak qadariyah ni muzak akidah sebenarnya. Muzak merupakan akidah. Yang kata perbuatan kita tak kait dengan Allah Ta'ala langsung, kita buat sendiri. Ada perbid'ah yang sunat, ialah seperti membina madrasah. Madrasah tu, kita pak budak belajar madrasah dah. Mana zaman Nabi tak ada benda tu. Kita buat orang Melayu. Buat kita buat surah katakan. Itu bid'ah sunat dia kira. Menyedia ke tempat mengikat tali kuda zaman menyedia tempat mengikat tali kuda zaman Nabi tak ada. Ada. Kau tak ada zaman Nabi. Tak tahu kat sebut ni. Menyediakan tempat mengikat tali kuda. Bersolat tarawih berjemaah di masjid dengan 20 rakaat. Seperti yang biasa dilakukan, dan begitulah juga tiap-tiap sesuatu yang mempunyai kebaikan dan kebajikan yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Ini pandangan Syekh Daud Fatani. Tak apalah. Antara bid'ah yang harus pula, contohnya seperti berjabat tangan setiap kali selepas solat berjemaah. Mana selepas solat berjemaah buat salam. Dia ke ini bid'ah yang diharuhkan oleh syarak. Haruh lah. Memakai songkok dan ketayap. Meluaskan lengan baju dan berbagai-bagai lagi. Dia ke bid'ah yang diharuskan. Ada bid'ah yang makruh ialah seperti menghias bangunan masjid dan sekolah-sekolah. Bid'ah makruh dia ke. Mana kita buat kubah sampai 1,5 juta katakan. Itu mungkin termasuk bid'ah makruh. Ada pun bid'ah yang tercela. Bid'ah mazmumah ialah perkara yang menyalahi syarak. Kerana setiap bid'ah yang termasuk dalam kategori ini adalah sesat. Begitu. Tapi sini dia tak contoh bid'ah yang tercela dia ke. Dia bab bid'ah setakat tu dia bincang. Sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.